Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya tak buat video ni baru saya nak buat balik. Saya rasa lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan macam tu kot. So kepada siapa yang tak kenal saya, mostly semua orang tak kenal saya lagi lah sebab saya baru nak buat balik konten ni. Okey, kepada siapa yang tak kenal saya lagi ni, nama saya Ulung dan saya buat konten untuk channel ni dah lama dah. Cuma saya stop dalam 3 ke 4 bulan ni sebab first kali saya kerja dengan adik saya Bami, dengan tim Aibam. Kalau siapa yang kenal tu kenal lah. Saya not sure saya nak kata saya stop ataupun berhenti sat kerja dengan mereka tu sebab saya dimasukkan ke hospital dalam bulan 11 macam tu. Sebabnya saya ada jangkitan kuman di kaki kanan. Saya baru lepas operate lah. Saya operate pada lebih kurang 10 bulan 12 kot tak silap saya. Sekarang ni alhamdulillah kaki makin sembuh. Cumanya saya tak boleh berjalan lagi, saya tak boleh berlari lagi. Saya hanya boleh, hampa tahu tongkat yang macam orang tongkat yang orang sakit tu kan. Saya pakai tongkat tu saja. Doktor kata saya mungkin sembuh sepenuhnya dalam 3 bulan dia kata. Kalau saya tengok keadaan kaki saya ni, kalau hampa tak tahu, kaki saya dia berlubang tapak tumit saya berlubang. Dia jadi berlopok dalam tu. Sekarang ni dia naik dari situ, cuma dia stay berlopok lagi. Kita punya tumit kata lagu ni kan. Saya punya jadi gini. Dia ada kosong lagu ni. Saya tak selesa nak jalan. And then yang kedua tu sakit lah. Sakit tu tak habis lagi. Luka tu stay ada lagi. Saya nak tunjuk gambar tapi tak boleh, takut kena pula dengan YouTube ni. Jadi harap hampa faham lah situasi dia tu, keadaan dia, kaki dia tu gimana tu kan. Jadi Ulung pun duduk je lah rumah. Nak pergi mana pun tak boleh dah, nak berjalan tu cukup payah. Tidak pun Ulung dia buat kambing belakang ni, tapi dah nak buat kambing pun nak jalan, nak pergi mik kasut pun Allah, sakit tak sanggup dah kaki ni. Tambah pula nak naik tangga, nak pergi makan kambing apa semua tu kan. Dalam kesempatan ni saya mungkin akan buat konten balik lah insyaAllah. Sebenarnya saya nak buat dah 2-3 minggu lepas tu, tapi kaki dia stay sakit lagi. Dia jadi tak selesa kaki dia, macam kadang-kadang dia tarik sampai ke lutut, sampai ke pohon. Jadi tak selesa. Saya nak duduk tak boleh, saya nak lena tak boleh, nak main game tak boleh, apa tak boleh. Jadi agak stres jugalah. Hampa doa lah untuk Ulung bagi cepat sembuh supaya Ulung boleh berlari, berjoging balik, ligan kambing ni orang, ligan biawak apa semua tu. Jadi Ulung pun dah hari-hari main game, jadi kadang-kadang pun jemur juga. Sampai sekarang ni Ulung main Wuthering Waves 2 account, dua-dua habis main. Sampai tak tahu nak buat apa dah. Sekarang ni pun tengah fokus Zenless Zone Zero ni. So dalam next content akan ada lah konten-konten yang Ulung gambar, tak sure lah, mungkin render tapi mostly movie atau gaming lah, dua-dua lah. Anime kurang sikit kot. Ulung kurang dah tengok anime. Ulung tengok anime yang macam major, yang besar-besar macam Jujutsu Kaisen, Kaiju Number 8, Black Clover, macam tu je lah. Bleach. Kalau anime yang kecil-kecil tu Ulung akan tengok dulu, nanti mungkin Ulung akan review kat hampa lah. So hampa kalau hampa ada idea untuk apa konten Ulung nak buat ni, hampa tulis lah kat komen bawah tu. Apa-apa je lah, tak kisahlah, asalkan dia stay relate dengan gaming, movie, anime pun boleh juga, tak salah juga. So itu saja untuk kali ni. Intro je, start je, nak warming up dulu, semangat-semangat nak bagi naik buat konten apa semua ni pun. So hampa jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. InsyaAllah bantu Ulung, hampa bantu Ulung, Allah bantu hampa. InsyaAllah amin. Ulung doakan semoga hampa ni pun dimurahkan rezeki dan Allah memudahkan segala kerja hampa, InsyaAllah. Okey, itu saja untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.